pengalaman ini ada baik detailnya, ada positifnya. Tetapi sebenarnya muncul permasalahan baru. Zionis Israel dengan dukungan Amerika Syarikat memilih untuk menyerang Iran, menimbulkan suatu konflik perang teluk yang dahsyat dan kesannya itu menyeluruh ke seluruh tempiasannya ke seluruh dunia. Dan saya gunakan data masa nyata, real time, gambaran ringkas, snapshot di Hormuz. Okay. Ini kesesakan di Teluk Hormuz. Tentunya dia tidak seberat. Kita ke sini dulu ya. Maknanya ini real time ya. Dan di teluk itu tebing kecil. Jadi keselamatan kapal-kapal itu sukar dikawal. Terutama bila ada tekanan dari Amerika Syarikat dan Iran menuntut laluan itu menjadi hak mereka. Saya tentunya lebih terkesan karena faham mengapa Iran tidak balas kan, dia diserang, dia nak pertahankan hak dia. Tapi dalam pertempuran di antara kedua itu dengan kesesakan ini termasuknya kapal Petronas, saya tak tahu yang mana satu. Kalau saya beritahu kan itu memang saya tak cakap benar. Tapi yang pasti daripada banyak-banyak itu ada kapal Petronas. Jadi ada yang terlepas sampai ke Iran dan tidak. Tapi yang penting di sini ya, walaupun kita tahu daripada umpamanya Selat Hormuz, saya bayangkan minggu sebelum perang dengan selepas perang, kalau tanker Strait of Malacca 460,000 kapal. Kalau di Selat Hormuz selepas perang masih laluan sebelum ada sekatan sekitar untuk tanker lepas 44,000. Tetapi kalau LNG Strait of Hormuz zero, kosong. Masih kita bandingkan juga dengan tempat lain di Teluk Arab, UAE, pelabuhan UAE. Kapal itu cuma nak tunjuk bahawa dalam 3 tahun je. Jangan beban ya. Yang kena duduk lagi tak payah. Macam ni. Saya cuma nak beritahu tentang rumitnya keadaan. Setengah orang kata ada saya tengok ada ahli mesyuarat keadaan negeri ke? Satu negeri, sebuah negeri. Dia kata tak ada, Petronas tak lalu Selat Hormuz. Dan kita kena bayar Selat Hormuz. Ini kadang-kadang ada politik di Malaysia ni kadang-kadang. Dia tak kira fakta, dia tak kira benar. Sama ada dia atas nama Islam ke, atas nama Melayu ke, atas nama rakyat ke. Kenyataannya dia tidak pernah tabayun, tidak pernah menilai kebenaran dan fakta. Jadi apa kesan? Saya nak tunjuk di sini keadaan itu rumit. Tidak mudah, mesti lalu. Salah satu laluannya. Tapi mesti tersangkut sekarang. Bila tersangkut, ada yang mengatakan, ya tapi dah pesan lama, harga lama. Tak betul. Harga itu ditambah. Pertama, cost freight bertambah. Kedua, cost insurance bertambah. Jadi, ketika melibatkan keselamatan kapal, syarikat, dan oleh itu harga melambung tinggi. Dan harga itu kemudian terkesan di kita yang terima. Jadi ada dua permasalahan. Satu, supply. Supply memang ada. Kita bernasib baik, Malaysia adalah negara ASEAN yang terjamin supply minyaknya. Dan gasnya semalam siasat di maklumat terkini dari Petronas tentang usaha kita. Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklumi kepada saya. Dengan Rusia kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku. Dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah maka kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan ruang 95. Sebab itu saya datang tadi, orang kata masih senyum. Katalah naik ruang 95, saya percaya senyuman pun sudah awal. Jadi masih lebih senyum, cuma kita turunkan daripada 300 ke 200. Kerana kita terpapan. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih daripada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang 5 bilion ringgit 1 bulan. Bayangkan 10 bulan 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
Pejabat awam harus tahu. Ya. Kadang-kadang ada yang tidak tahu di bawah, di luar lain. Tapi pejabat awam tak tahu. Kan? Dia hanya tanya, kenapa kos naik? Kenapa harga minyak tak turun? RM1.99, patutnya turun lagi, Brunei lagi rendah. Satu dunia tak ada yang boleh menyanyi kita. Kita paling rendah di dunia RM1.99, melainkan Brunei. Baik. Ada yang tanya saya, kenapa tak boleh turun lagi? Jadi sebab itu harus ada pencerahan maklumat itu sampai di semua peringkat. Mana-mana ketua jabatan dalam surat-surat itu tegangkanlah sikit, kerana dia tak boleh kata ini urusan Kementerian Ekonomi atau Kementerian Keuangan. Tak, ini urusan kita. Sudah nak belajar kalau permohonan baru tambahan KSU, permohonan tambahan tak ada. Kerana kalau kita faham, kita tahu kekangan kita. Jadi sebab itu sudah lihat umpamanya penambahan, ya. Januari masa saya umumkan subsidi RON 95, kita tampung tu 200 juta ringgit sebulan. Jadi saya fikir, okey, Malaysia juga ini sikit sangat. Saya kata 200 juta. Selang berapa bulan naik 5 pintu sebulan. Jadi saya masih kata okey, tapi KSP yang KSU kita tak boleh. Kerana tak mampu dana yang ada ni menampung sebulan, okey, 2 bulan, okey, 3 bulan. Jadi itulah sebabnya mengapa ada beberapa tindakan yang kita ambil. Jadi sebab itu kita kata penyelarasan subsidi, dan sekarang kita sudah usahakan penyelarasan subsidi untuk diesel. Kerana bocor banyak, tiris banyak, seluruh pun masih ada. Jadi kita masih, tapi itu pun diesel. Ada yang katakan, saya kalau bacakan media sosial, harga naik. Dia tak sebut langsung harga subsidi. Ini pun masalah kita. Be fair. Betul, harga naik betul. Ada masalah? Ya. Hari Jumaat yang lalu saya makan di warung di Rawat. Saya boleh tak ikut. Jadi bila saya di situ, saya pergi ke warung tu makan sebelum solat Jumaat. Saya tanya kakak yang dari kedai, gimana? Dia kata okey, berniaga bagus, tapi mulai esok kami nak buka malam saja sebab dia dah letih sikit lah. Kelola daripada pagi sampai malam. Okey. Baik, macam mana beli? Kita dia beli seminggu sekali stok untuk. Saya pernah dengar dari KSP itu KSU, KI. Saya dengar daripada kedai. Kadang-kadang kalau bahagian data statistik KSU, dan laporan-laporan menteri, keadaan harga barang yang maklumat sedang terkawal. Memanglah siapa yang kawal. Okay. Dan ada benarnya kerana dia boleh tunjuk naik tu sikit KSN. Tetapi saya tanya kakak, jadi harga barang, dia kata tengok setengah sopan. Dia kata alhamdulillah, saya tahu kerajaan buat bantu, tapi ada masalah. Ada sedikit, masalah macam mana? Dia kata tiap minggu ada kenaikan sedikit. Jadi kalau 3 minggu sedikit terkesan kedai. Jadi yang saya dengar daripada kakak ini, dia seorang kecil, tentunya memberi kesan. Hari Jumaat. Jadi hari Rabu mesyuarat Jumaat Menteri, saya akan bawa ke sini. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang mereka kecil. Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dan ke tinggi. Tetapi kakak ini dia lebih, saya rasa lebih sopan dan lebih teliti, kerana dia bukan orang politik jalanan yang jerit-jerit marahnya, tak. Ya, dia sebut, ya betul, tetapi dia tahu ni. Bila dia bawa van dia, harga SKDS RM1.88 seliter. Sebab tu ini semua bantuan. Sektor pengangkutan darat barangan RM2.15. Nelayan RM1.65. Ya. Kemudian Budi Madani RM200 bantuan dan bantuan tambahan interim. Budi Madani individu, yang tu untuk agri-komoditi individu. Kemudian Sabah, Sarawak dan Labuan RM2.15. Ada orang politik Semenanjung menyerang kita kerana mengapa memberikan keterlaluan kepada Sabah dan Sarawak. Dia tidak tahu langsung demografi, dia tidak tahu langsung permasalahan pengangkutan di sana. Sebab itu kita beri pertimbangan yang lain untuk Sabah dan Sarawak. Ya, ada kebocoran, ada ketirisan, ada kelulupan. Tapi langkahnya bukan untuk menaikkan harga yang akan membebankan petani nelayan dan peniaga di Sabah dan Sarawak. Tetapi untuk penyasaran subsidi hanya bagi mengelak ketirisan itu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi bagi saudara yang bicara tentang ada kenaikan diesel, harus dia terima kenyataan berapa orang yang dapat. 25,000, 343,000 yang layak.
lebih 10,000 nelayan yang kelayakan, 200,000 penerima untuk budi madani. Jadi ini yang diberikan targeted subsidi kepada yang kaya. Dia tak pergi menyeluruh kepada semua. Begitu juga bagi saudara tahu tentang sebelumnya, saya ingat ini subsidi diesel. Next. Subsidi diesel di biru, okay, next. Ini saya bulan ni kalau saya KSU punya betul. Ini kita bandingkan. Sebab saya baca dalam media sosial, teman-teman kirim ke saya, dia kata, mengapa terlalu tinggi? Saya kata dia ambil angka dari mana? Dia kata mengapa Malaysia terlalu tinggi? Di mana negeri lain? Tengok, Singapura tak apalah. Laos, Myanmar, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, Indonesia. Malaysia, kalau budi madani, kalau memang betul lagi 15 sen, ini harga diesel. Tapi kalau harga PAM masih RM5, 12, mana lebih tinggi dari Thailand, Vietnam, Indonesia. Betul. Tetapi kita beri ini subsidi. Nelayan, petani dan sebagainya. Itu pun saya dah minta KSP, KI, teliti bersama dengan kementerian yang berkaitan, apakah boleh kita tumpu kepada kelompok-kelompok yang terkesan secara langsung. Masih ada usaha yang kita akan sedang melakukan. Tetapi kalau kita nak beri sebut bahawa harga di Malaysia 15 sen, lebih tinggi daripada Vietnam. Betul. Tapi dia tak cerita tentang 2,15 sen yang menyentuh berapa? Setengah juta orang yang terkesan secara langsung.